Assalamualaikum sahabat. Saya masak Maggi kari, bawang merah, daun limau purut dan telur. Itu saja. Dan bawang merah dia tadi agak garing lah sebab saya tinggal kan. Saya susun telur dalam peti cup. Saya tinggal. Dia garing lah sikit. Telur saya suka macam ni lah. Tak suka gaul. Tunggu lagi sikit lah. Kalau boleh telur goreng asin pun saya suka lah. Saya tak suka yang gaul. Saya makan je kalau orang buatkan kan. Orang buatkan Maggi, buat macam tu, saya makan. Tapi macam kesukaan saya sendiri lain. Saya akan pecah bulat macam ni. Tapi ni tak bulat kan. Ataupun goreng, ataupun rebus ke. Memang saya suka lah macam tu. Saya tak suka dia macam bergaul kan. Setempat kan. Memang dia akan terkeluar juga sikit. Tapi memang macam tu lah. Okey dah lah, nanti ni memang dah masak dah Maggi dia. Okey.